first kali entertainment industry ni yang tutup dulu. Betul. Okey, dan yang terakhir buka. Correct. Semua dah siap, dah okey, baru kita berhibur. Okey. Dan berhibur pula, kalau saya boleh cakap insert sikit kan. ah. Kan dalam keadaan yang sedikit berlainan. Contohnya betul. masa tu kalau kita tengok semua kena pakai mask yang penuh dan sebagainya kan. Betul. So sometimes nak menyanyi ni dengan you have that thing, it's not an easy thing to do. Betul. Betul. Sebab saya ingat masa tu tak silap saya lah, Gegar Vaganza, kawan saya Ayu Damit tu masuk. Dia pun masa tu semuanya penonton datang semua kena pakai mask. Correct. So jadi itu antara kesan psikologi yang pertama sekali, maksudnya yang terkesan sangat-sangat ialah entertainment industry lah. Of course. Kebanyakannya macam saya cakap, how can you entertain people when you're not being entertained? Correct. But I think another important question ialah bila semuanya tertutup, how do you actually pastikan ada kesinambungan rezeki untuk masuk? Betul tak? Because betul. Dalam in a split second saja, maksudnya industri tu kira you cannot move basically. You tak boleh buat program, you tak dijemput dan sebagainya. So kalau kat sini tak kuat, kan stuck kan. Apatah lagi you pula sakit dan sebagainya kan. So macam Fazli katalah, itu merupakan titik yang you rasa paling rendah.